Yang pok ni Bun, depan-depan nasi nak kentut Bun. Kentut sikit-sikit tak boleh lah. Pungkok tak ada CV tu ya. Woi, kurang ajar punya anak. Hamas ni. Abang. Han jaga sikit mulut hang ni, kurang ajar dengan aku. Busuk kot. Tui. Dah nama apa kentut? Takkan kentut buah vanila kot. Bodoh punya anak. Hei, hang makan ke? Hei, pasal kentut pun nak menyebai macam tu lah. Alung. Mai makan ni. Pok tak marah dah. Betul ke Pak tak marah? Tak. Okey dah. Hei. Duh, bau kentut lagi tu. Melekat lah hidung. Jangan nak kentut lagi dah. Dah angkat kaki dah tu. Abang. Sudahlah. Apa benda? Yang takut sangat dengan kentut aku siapa? Hina sangatlah aku ni kentut. Macam kat Malaysia ni aku seorang je kentut, orang lain tak kentut. Macam tu. Bukan. Mau dengar tu Pak kata apa? Betul ya Pak? Betul. Memang kat Malaysia ni Pak seorang je duk kentut. Kalau terkentut tak apa juga. Tu saja teran depan nasi. Pungkuk aku, ikut suka aku lah. Weh Along, Han diam boleh tak? Dah, orang cakap benda betul Pak oi. Betul apa sangat hang tu? Dah aku diam ni, jangan cari pasal. Jangan sampai aku kentut depan muka hang sekali kot Along. Duk heran sangat aku kentut. Ya hang tu tes mayang pun hang kentut. Duk kata pungkuk aku tak ada CV. Pungkuk hang tu ada CV sangat. Pandai-pandai je Pok ni. Mana ada orang kentut tes mayang. Hei, awak ingat aku tak dengar? Amboi. Alung jangan tinggi suara dengan Pok macam tu. Dok, Pok ni try pasal dulu Mak. Dia kentut depan nasi Mak. Orang nak makan jadi tak lalu Mak. Mak ni Alung tiap-tiap malam tu dengar Pok orang kentut. Macam-macam bau dah. Macam-macam bunyi Mak duk hadap. Alung tu sekali-sekala je dengar, sabar lah. Situation tak sama Mak. Mak tu dengar time tidur. Along ni time makan nasi Mak. Dengar Mak. Dah, sudah aku kata. Duk tak habis sembang pasal kentut gua bersepak dah tau. Makan sudahlah. Yang maknya pun duk buat pelik sangat aku kentut. Syahrukh Khan nak handsome tu pun kentut. Dah. Tak lalu dah nak makan. Mak, Along pergi dulu. Nak pergi mana Alung? Dengan beg semua ni. Along dah tak boleh tahan dah duduk rumah ni Mak. Duk kerja berkelahi dengan Pok lah. Mak jangan risau kat Along. Pandai-pandai lah lu hidup kat luar tu. Pok tu dia rasa dia betul sangat kan. Tak apa, lepas ni dia nak kentut depan nasi ke, kentut dalam ayak ke, kentut dalam kereta ke, ikut suka dia. Along malah ambil tahu dah. Along pilu Mak. Alung, jangan tinggal Mak Alung. Jangan duk ambil hati sangat dengan Pok hang tu. Alung. Sudah, biar hang ni pasal kentut pun buat teruk macam tu Along. Hang nak pergi sangat kan? Hang pergi. Tapi hang kena ingat, jangan duk balik ke dalam rumah ni. Beramboi. Alung. Aku geram sungguh lah dengan Pok aku ni. Alung. Siapa boleh tahan hidup dalam rumah ni Pok oi? Pok ni pantang lepas kira kentut. Berbuih pula tu. Ni Pok, Along pun dah bosan lah dengar kentut Pok hari-hari. Pok ni tak ada kerja lain. Duk kerja kentut depan Mak, kentut depan Along. Pungkok tak guna. Kurang ajar. Alung, ya Allah, anak aku. Allah. Tu. Apa ni pasal kentut menjadi macam ni? Alung, Allah.
Aku minta maaf sangat-sangat lah. Laki aku ni memang kentut berselerok macam tu. Aku betul-betul terkejut tau. Nak kentut kat rumah tak apa. Rumah aku janganlah kentut. Kita sampai tak ada nak buka mulut bincang apa. Dia tutup bu kentut dulu depan ni. Kita jumpa ni pasal kita ni nak berbincang. Bukannya nak dengar kentut. Sarung kusyen tu dah lah baru basuh. Ni nak kena basuh balik lah lepas ni. Hei. Serius lah? Serius. Pak saya kentut kat rumah awak? Memang dia tak kira apa. Kalau dia kentut pelan tak apalah. Ni dia kentut kuat sangat. Takutlah dengar kentut macam tu. Sampai bergegak kayu kosyen kat rumah tu. Hei, awak jumpa anak aku? Kami sembang-sembang je, ayah. Hamba sembang konon. Nak sembang tak boleh tunggu esok. Ni Along, aku memang tak suka hang kawan dengan anak aku. Pak hang tu dah jenis kuat kentut. Jangan-jangan hang ni bersama jenis kuat kentut juga. Tak, ayah. Pak hang tu duk main rumah orang duk kentut. Apa punya pangai? Pakcik, yang duk kuat kentut tu pak saya tau, pakcik. Saya sendiri pun berkelahi dengan dia pasal kentut. Tahu? Pakcik jangan tuduh saya. Kalau pak hang perangai macam tu, hang pun sama lah. Sebab tu aku tak suka hang kawan dengan anak aku. Saya bukan jenis kuat kentut macam tu lah, makcik. Tu, mau dengar tu? Dengar ah. Mak ni bukannya pekak, Along. Bukannya hang tak kenal pok hang tu. Kalau kata kentut bukan kita je dengar. Orang kampung sebelah pun dengar ah. Sampai tak kira bulan puasa ke apa. Awak kalau bulan puasa pasal apa? Batal puasa. Ustaz mana yang duk ajak hang kalau kentut batal puasa? Dah lah bulan puasa kena tahan makan minum apa semua. Lepas tu nak kena tahan kentut pula. Habis semua orang dekat kemur perut lepas ni. Kentut pelan-pelan sudah lah. Mampu hibik aku lah. Kentut pelan-pelan mana nak puas. Mak, Pak ada kentut kat rumah orang lah. Dak. Siapa abang hang? Tak payah tipu lah, Mak. Mira abang itu mak dengan Pak pergi rumah dia. Pak tu kentut, bergegak kayu kosyen tu. Takkan tak kenal Pak hang tu? Kentut kat rumah dah lah. Kentut kat rumah orang buat apa? Orang malu dah putih kan sampai tak reti nak malu langsung. Mak tu nasihat lah sikit Pak tu. Hang ingat Pak hang tu jenis makan nasihat ke? Selama ni mak nasihat dia buat tak reti je. Nasihat lah macam mana pun, dia tak peduli lah. Dia tutup kentut serupa tu je, Along. Lagi kita kata lagi dia kentut. Tak tahu nak buat macam mana dah. Ingat nak bawa pergi hospital cek doktor tengok masalah bungkuk tu. Payahlah Pak ni. Dah lah kentut tu busuk. Bunyi pula kuat. Sakit hati mak tahu tak? Tak tahu nak kata. Bau busuk serupa ikan kering ni. Hei Along, busuk macam mana sekalipun dia kentut, dia tetap Pak hang tahu. Jangan duk kata sangat. 5 tahun mak. 5 tahun Along tak balik rumah. Along ingat Pak tu dah berubah. Pak tu duk kentut lagi depan Along mak tahu tak? Aku letih lah dengan apa dorangnya, apa tahu tak? Nak buat macam mana Along, oi? Itu memang habit dia. Habit? Dari Along kecil sampai sekarang ni mak. Pak tu duk kentut depan Along ni. Sampai dah boleh hafal dah. Baru dengar bunyi kentut Pak tu. Pak hang tu cuma kentut je Along yang nak marah sangat ni. Bukannya dia berak depan hang. Tak. Mak kalau biar sikit hari lagi Pak tu memang akan berak depan Along. Mak, Along balik ni pasal Along rindu nak buka puasa dengan mak dengan Pak macam orang lain tu. Tapi hari pertama Along buka puasa dengan mak dengan Pak semalam, Pak tu dah kentut depan Along mak tahu tak?
Don't give a fuck lah dengan kentut pok hang tu. Hang makan macam biasa sudah lah. Takkan benda tu pun mau nak ajak hang kot, Along oi. Benda tu angin je, Along oi. Takkan yang tu pun hang tak boleh sabak. Takkan bunyi kentut mak boleh sabak lagi, Along. Bukannya dia berak. Kalau kata dia berak, mak pun tak suka, mak pun marah. Silap mak pun penendang pok hang tu. Hanya ambil gila dengan mak ni. Buka puasa lagi kita kentut depan dia balik. Jangan, mak tak ajak Along buat perangai macam tu, Along. Saya rindu sangat ke Along, bang. Bilalah Along nak balik? Nanti dia balik lah tu. Awak tunggu kat sini hari-hari bukan dia balik pun. Terah mana sangat dia nak merajuk tu. Entahlah maknya. Cakap banyak pun tak guna juga. Kok mana pun selagi kentut aku juga salah. Memang kentut abang tu yang salah. Tak payah tu cakap apa lah. Tidak tak larilah rumah si Along tu. Semua sebab abang tahu tak? Orang lain pun kentut juga. Tak ada lah macam abang tu. Sampai tak berhenti sat. Setia dia kentut. Saya pun dah malas nak kata apa dah abang weh. Abang nak kentut, abang kentut je lah. Saya nasihat pun bukan abang dengar pun. Lagi saya boleh sabak, saya sabak. Jangan duk kentut depan muka saya sudah. Memang saya tumbuk pungkuk abang. Takkan sampai nak tumbuk pungkuk abang. Teruk sangat ke kentut abang? Kalau tak teruk, tak larilah rumah si Along tu. Yang tu pun tak boleh nak fikir. Saya ni tak apalah boleh sabak dengan abang. Allah Akbar. Ya tangga ni pun dah. Abang tu kentut. Sak-sak kentut. Sampai orang nak meluat dengar. Sampai lari rumah lah si anak. Abang! Maknya? La ilaha illallah. Maknya? Bangun! Punya keras roti. Mak Ngah. Saya ni ada benda nak bincang sikit ni berkenaan dengan Along. Kalau boleh tak payah risaulah pasal Along tu. Lah ni dia duduk dengan saya kat KL tu. Makan, minum semua cukup. Kerja pun ada dah. Cuma saya tak faham. Dia kata berkelai dengan Pak Ngah lari rumah semua ni pasal kentut. Betul ke? Dia yang buat teruk. Buat teruk apanya? Yang abang tu dah kentut merata apa kepelak lagi. Macam ni lah saya ingat. Kalau kata Pak Ngah nak kentut, pastikan tengok dulu keadaan, tempat. Yang paling penting sekali timing tu kena betul. Kalau saya pun hari-hari dengar kentut macam tu, saya pun naik bebai. Dalam duk bincang tu Pak Ngah boleh buh sedah lagi depan ni. Lah betul lah Pak Ngah ni. Pantang lepas. Kalau rasa nak kentut tu, cuba lari pergi kentut dalam bilik yang. Tak ada lah orang marah. Boleh janji dengan saya tak? Pak Ngah? Tengok lah macam mana. Hang tengok tu. Dia tak ada kira apa lah. Dia nak rasa kentut, dia kentut. Meluat aku. Memang betul tak ada CV. Aku dah jumpa mak Pak Hang, Along. Hang jumpa buat apa? Ni hang nak balik KL pula. Kalau hang rasa hang suka duduk sini, hang duduklah sini terus. Awak tak tahan duk hadap kentut opak aku tu hari-hari? Mana boleh tahan, gila weh? Aku dah habaq dekat hang, Alang. Pok aku tu memang kuat kentut, hang tahu tak? Masa makan dia kentut, masa bersembang dia kentut. Dekat hang dia buat macam tu tak, Alang? Tak ada lah. Tak ada. Hang jangan tipu aku lah, Alang. Aku pernah tegur pok aku tu pasal kentut dia tampak kepala aku, hang tahu tak? Ya betul, Along. Aku mengaku pok hang memang kuat kentut. Aku tak kira lah ni aku nak balik KL juga. Tak apa, duduk sini. Aku tak boleh tahan, Along. Pak Hang memang kuat kentut. Aku nak balik KL, tolong. Pak Hang tu kentut bunyi kuat dengan bau macam haram. Aku tak boleh tahan. Aku nak balik. Baru hang faham apa aku rasa selama ni. Alang, hang tahu tak? Sebab tu aku lari duduk KL. Tapi kalau hang rasa hang boleh duduk sini, hang duduk je sini. Aku duduk KL, tak apa.
Pi lah. Pi. Tapi tu rumah hang Along. Woi! Aku tak mau duduk sini! Awak tu berkelai datang apa? Duk dengar kentut. Siapa kentut? Aku tak mau duduk sini Along. Apa faham tak? Jangan buat aku macam ni Along. Aku tak mau duduk sini Along. Oh, tak mau duduk sini. Tak mau weh. Serius. Ah. Jangan macam ni Along. Lain kali jangan Pandai main sini. nganga apa? Kentut pak aku tu memang tak ada obat lah. Along. Sat, aku rasa kita kena cari solution lah untuk pak hang ni. Solution kepala otak apa? Tak nak boleh settle lah. Bertahun dah aku ada benda ni. Dia kentut ni atas diri kita. Nak kentut ke tak mau? Habis tu sampai bila nak macam ni Along? Mampu At least macam kita ni pun aku tak kisah dah besok. nak ketiak Along. Nak ketiak macam mana? Ada rawatan pekecik lubang bungkuk Along dekat KL. Weh Along, pasal apa hang gelak? Tak lawak weh. Bila nak settle masalah ni Along? Dah berapa episod dah ni tak settle lagi masalah kentut pak hang tu. Aku tak kira Along, aku nak cari juga solution. Aku nak ketiak juga nak settle masalah kentut pak hang ni. Aku tak kira walau macam mana cara sekali pun aku nak settle masalah kentut ni. Aku rasa aku dah tak betul Along. Aku dah gila Along, aku dah gila. Di mana